Calon juru X-ray U5, ini yang mereka nak nilai dalam ujian psikometrik. Kalau anda dipanggil untuk ujian psikometrik juru X-ray U5 pada 7 Mei 2026, jangan jawab ikut rasa. Ada teknik dia dan ini yang mereka sebenarnya nak nilai. Dalam ujian psikometrik, ini antara perkara yang dinilai. Yang pertama, integriti dan amanah. Adakah anda jujur dan boleh dipercayai walaupun tiada pengawasan? Yang kedua, ketelitian dan fokus. Sebab kerja ni melibatkan pesakit dan mesin yang sensitif. Satu silap kecil boleh beri kesan yang besar. Yang ketiga, kerjasama dan komunikasi. Anda kena kerja dalam satu pasukan dengan doktor dan staf kesihatan lain. Yang keempat, pengurusan emosi dan tekanan. Situasi di hospital ni kadang-kadang stres. Mereka nak tengok cara anda handle. Contoh soalan 1, saya akan tetap mematuhi prosedur walaupun tiada siapa yang memerhati. Cadangan jawapan, E, sangat setuju. Ini berkaitan dengan integriti. Dalam bidang kesihatan, pematuhan prosedur adalah kritikal walaupun tiada pengawasan. Jawapan ini menunjukkan anda ada disiplin dan tanggungjawab yang tinggi. Contoh soalan kedua, saya mudah hilang fokus apabila melakukan kerja berulang dalam tempoh yang lama. Cadangan jawapan, A, sangat tidak setuju. Kerja sebagai juru X-ray ni perlukan ketelitian tinggi dan konsisten. Jawapan ini menunjukkan anda mampu kekal fokus walaupun buat kerja yang sama berulang kali. Ramai calon gagal bukan sebab tak pandai, tapi sebab tak faham cara jawab psikometrik dengan betul. Kalau anda serius nak lulus, dapatkan rujukan psikometrik lengkap di bio sekarang ataupun di MJ Ciksu. Dalam tu ada contoh-contoh soalan, ada skema jawapan, ada teknik menjawab dengan betul. Jangan pergi exam dengan otak yang kosong, masuk dengan persediaan. Semoga berjaya semua calon juru X-ray U5.